Hai, Assalamualaikum. Hari ni sekali lagi kita akan menguji PA ni. Jadi kita tekan sini. Saya sekarang ni di Bukit Jalil. Kau boleh nampak kat sini kat surau kat Bukit Jalil. So macam biasa saya nak balik ke Shah Alam ataupun belah sana lah, Kelang ke. Jadi kita tengok dulu maps ni. Sekarang saya di Bukit Jalil. Kawasan saya nak, biasanya saya akan pilih lah ICT. Dua pula. Saya padam ni, saya akan pilih ICT. Tapi tak boleh tekan lah. Okey, saya dah pun tekan tadi. Ni, saya kawasan rumah saya belah sini. Tapi saya masukkan sekali dengan ICT. Maksudnya Kota Kemuning dan Shah Alam. Dan jam pun menunjukkan 3.48. Lepas ni akan waktu puncak sebab hari ni hari Senin. Jadi kita tengoklah dapat ke tidak. So kita tekan next dan confirm. Lama, jap. So sekali lagi, Bayu Shah Alam. Kita tekan next dan confirm. Dia akan jadi preferred area 2. So kita tunggu je lah. Job akan masuk area sini. Jadi ada satu masalah lah. Selalu orang kata yang job tak masuk mahala ke sana, lama menunggu dan sebagainya. So semalam saya baru dapat satu job menggunakan PA. Jadi kita uji lagi lah untuk hari ni. Kita tengok kalau dia masuk ke tak masuk. Sebab sekarang ni pukul 3.49. Dah nak masuk waktu puncak pukul 4 ke 7 macam tu. Jadi kita pusing jap sebab minyak saya dah nak habis, 54 dia tinggal. So let's go. Jalan dulu. Kalau saya masuk nanti kita update semula. Okay, Alhamdulillah job dah masuk dan tak sempat pun nak isi minyak. Dah tinggal ni je. So inilah job dia, RM22. Dan saya kata kurang berbaloi sebab je KM je lebih daripada harga. So tapi tak apa, kita cuba je. Kita jalan je dulu. Nanti dah sampai, kita tengok berapa kali kita boleh dapat job ni. Ataupun kalau kita dah masuk ke kawasan tu, dah terus tak boleh ke macam mana. Tengoklah dulu lepas ni. Okay, let's go. Dan saya dah sampai dah hantar, dapat customer. Masuk job ke mana ni? Matafis boleh 56 boleh So tadi dapat job. Dan bila dah sampai dia akan terus matikan je. Maknanya saya tak pastilah kalau job tu kita dapat luar daripada kawasan tu akan jadi 2-3 kali ke tak. Tapi yang ni saya dapat dalam kawasan, terus dia mati kat situ. Maknanya sekali lalu dah sampai masuk kawasan terus mati. So siapa yang dah guna banyak kali ke, dah pergi jauh-jauh ke, korang macam mana sistem tu? Korang dah tengok ke belum? Okay, kalau korang tahu, korang komen saja ke bawah.